Cantik lah. Pemandangan hari ni cantik. Tengok tu. Kan. Kita duduk tepi pantai ni. Ni dia berteluk. Pantai ni berteluk. Berteluk. Tengok. Siapa ni? KG pun ada. Tiba-tiba pula duduk atas bot lah dah. Aduh. Meja atan pun ada. Ya Allah. Kemana kita ni? Tengok dia punya tekong ah. Tekong apa? Laut apa? Apa dah? Apa? Air masin. Tekong air masin Abang Zul. Tengok. Specialnya. Kita cuba insya-Allah. Jadi apa lagi tunggu sahabat. Jomlah kita mancing. Ayat tu tak tinggal. Kita tengah berehat dulu. Tunggu ikan makan. Tunggu ikan datang. Kita pun rehat dulu sekarang ni. Kita tak buat lagi, tak start lagi aktiviti. Baru santai-santai je. Sebab lagi kita tahu kita akan sibuk. Mari kita lihat 200 kosa kuda. Honda 200 kosa kuda. Tuan-tuan faham lah. Kalau macam tu punya sisi, tuan-tuan faham lah ke mana kami nak pergi. Jom mancing. Ini North Spot Club. Horsepower. First strike first strike. Bismillahirrahmanirrahim. First strike. First strike. First strike. Ya, first strike. Ikan bolos. Boleh Cantik. First strike. First strike kawan-kawan. Kita buat video je. Wah. Alamak sekok je. Ini tu berumpan lah. Tengok tu. Kita punya sahabat tu. Dia nalar ke? Penuh tong. Ya Allah. Tak menang dah. Habislah. Tak ada nak rakam lah. Tu 2 ekor. Double strike. Tu dia. Ambil gambar tu. Tengok sini penjahatan. Masuk dah dalam video. Yes. 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 Ya. Ni ikan apa ni? Caru. Macam ni macam caru Wah, bismillahirrahmanirrahim. Ada. Ulamak. Tu kasar sikit. Wah. Seekor. Fish on. Tengok Abang Zul kita. Alamak. Kasar ni. Mari kita lihat ikan apa yang naik. Alamak. Gaya tu macam sekilo. Karapundek sudah naik. Wah. Tengok tu. Lama. Betul lah sekilo lebih ni. Lama. Umpan apa tu? Udang saja. Oleh itu pakailah
Umpan udah. Beginilah nasibku. Ya Allah. Ganahnya ikan ni. Sekilo RM14. Alright, okay. Action. Action. Pelakon seterusnya adalah KJ daripada Deftech. Tengok beliau sedang bertarung dengan ikan apa kita tak tahu. Mari kita lihat ikan apa. Lagi? Oh, dah naik dah kasar. Oh, daun baru. Wah, daun baru sedap ni ikan ni. Daun baru. Ya Allah. KJ, tengok tu. Ini Izzat Lazim Izzat Lazim. Tekong kita hari ni adalah Izzat Lazim. Tengok. Dia tak buka lagi topeng dah. Lagi dia buka topeng. Memang laris lah. Penuh, full booking. Fully book. Okey. Jom mancing. Cuci lagi. Ya, itu dia. Ikan apa? Mari kita teka. Tengok KJ. Nak jenah sahabat kata, sipu kita cakap ikan jenah. Ini KJ popular dengan video dia. Salah. Tengok. Ada tengok ikan apa. Daun. Daun patut dia tarik. Besar nalar ke punya. Ya Allah. Tu jaga mata tu. KJ popular dah KJ. Baru-baru lagi. Aduh, daun baru sahabat. Sedap ni. Tunggu apa lagi? Jomlah mancing. Kita tengok dalam filem. Itu cara-cara nak pasang sotong kurita. Sotong anjing. Kaki sotong tu diketuk-ketuk dulu. Kita punya sipu lah cakap kan. Sipu kita special hari ni adalah Izzat Lazim, artis. Tak percaya lagi dia akan buka tu, tengok. Dia tak buka lagi tak apa. Malu apa bosku? Izzat Lazim datang buat tekong lah. Kurita. Sotong anjing. Kaki sotong tu diketuk-ketuk dulu. Kita punya sipu lah cakap kan. Sipu kita special hari ni adalah Izzat Lazim, artis. Tak percaya lagi dia akan buka tu, tengok. Dia tak buka lagi tak apa. Malu apa bosku? Izzat Lazim datang buat tekong lah. Okey dah. Try. Mari kita lihat ikan apa. Daun baru lagi nampaknya. Tanda. Daun baru lagi. Daun baru guys. Tengok dia menyerah kalah macam mana. Okey, boleh naik. Solid. Terus naik. Full. Ya, Tengok buang mata. angkat sikit. Cantik. Daun baru besar-besar pinggan lah sahabat. Ya. Alright. Apa pusing belakang tadi? KJ, ikan apa tu? Ikan apa tu? Jenah. Kalau kecil ikan tanda. Dia telan umpan KJ. Sedapnya umpan KJ dia kata. Kena telan ni macam. Pemandangan yang cantik sekali. Jadi kita tengok pemandangan yang paling best dalam tung tu lah. Buka tu KJ, buka tu. Tengok. Ini baru separuh hari. Tengok. Ada daun baru ada. Daun baru dalam bekas tu belakang tak tunjuk lagi. Nanti kita kumpul-kumpul. Jom mancing. Inilah Izzat Lazim. Aduh. Jap tak ada ni. Jap tak ada. Aduh. Okey.
Ya. Macam. Alamak. Akhirnya. Aduh. Apa ikan? Tu tanda cat. Makasih ya. Tengok ikan daun pun dah daun baru Tengok meja atas kita. Dia dah pecah telur hari ni. Siap. Ikan tanda siap lah lepas ni. Bertong-tong tu belakang meja atas tu adalah artis kita Izzat Lazim. Jangan lupa. Jangan lupa. Subscribe. Dia nak tambah pendapatan. Besar. Ikan tanda. Ya Allah, KG baru tahu saya. Aduh, pandai betul KG. Dia pakai ni je. Apolo je. La ilaha illallah, kelaparan betul lah ikan ni. Jom mancing. Ada. Tapi kecil ni. Ingatnya. Ikan apa tak tahu. Gulama. Lagu lama. Gulama. Dulu kalau kita dapat gulama ni happy. Tapi sekarang ganas nak cek ada. Yes. Berat ah. Ikan apa ni? Allah. Slow. Waktu ni dah syok. Slow tarik. Jangan risau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ikan daun baru. Kasih dia main sikit. Tidak. Ikan tanda. Ya, ikan tanda sudah naik. Yang kedua besar sikit daripada yang tadi. Inilah laporan berita daripada Pulau Angsa. Rugi tak datang. Kita punya juragan adalah Izzat Lazim. Ikan tanda. Nalar ke. Macam ni. Boleh datang lagi macam ni. Sahabat. Ruginya tak datang. Jom dah mancing. Tengok KJ. Mau wangkung Ikan apa ni? Kita tengok ikan apa yang naik nanti. KJ. Tak melawan. Kalau tak melawan, tarik batu. Ini ikan batu. Kerapu. Tu dah. Ayo. Dia 3 ekor sekali naik KJ. Tengok tu, ya Allah. Luruh. Jatuh. Itu tak apa, cencar. Dia tak makan sotun. Dia tak makan sotun lah, dia makan atas. Rambu-rambu ya. KJ tengok. Sedekah balik tu. Daripada 3 tinggal seekor. Jatuh. Terbaiklah KJ. Jom mancing. Mari kita tengok hasil pada hari ini ke Pulau Angsa. Tengok macam-macam ikan ada. Sekejap lagi kita nak curah ni. Nanti saya akan kira 1, 2, 3 baru curah. Tapi kita tengok dulu peserta-peserta. Ini KJ. Ini meja Atan. Dia tak larat turun dah. Saya macam biasa. Dan ini Tekong. Pandang sini Tekong. Izzat Lazim. Kembar dia. Tekong hari masin. Brother Zul. Okey, kita nak terap hasil pada hari ini. 1, 2, 3. Ya Allah, tu dia berlambak. Ya Allah, tu dia.
Oh, rugi siapa yang tak pergi. Kita tengok ikan-ikan yang kelas A ah. Tu. Keren. Lepas tu ikan tanda. Yang tu umpan. Tepi tak apa. Nanti kita tolak tepi. Ikan tanda. Ikan ni. Apa ni? Daun baru. Tengok. Ya Allah. Tu dia hasil. Ya Allah. Nak makan apa kita ni? Tengok. Terbaik. Bagilah sedekah. Terbaik. Kembung kat dia ni. Dia makan kembung. KJ. Apa pendapat KJ? Oh lama. Terbaik lah. Boleh turun sikit lagi sekali. Okey. Meja Tan. Apa pendapat Meja Tan? Terbaik. Kali ni berjaya dengan cemerlang. Tekong kita ni memang terbaik lah. Di bawah tempat memang ada ikan. Okey. Main. Jom mancing. Oh. Bye. Main.